Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita adalah Sarawak durian ya. Boleh dimakan dengan pulut jaga roti jala. Okey, bahan-bahan Sarawak durian kita perlukan durian yang segar lah ya, durian segar, santan garam, tepung jagung untuk pekatkan lagi, gula, sedikit garam dan juga daun pandan. Okey, kita masak hingga mendidih. Okey, sekarang kita punya itu dah mendidih ya. Okey, sekarang bolehlah tutup api. Okey, Sarawak durian kita dah masak. Mari kita hidangkan makan dengan roti jala ya. Kalau kita letak makan dengan pulut pun sedap juga ya ni. Okey, mari sekarang kita nak makan dengan roti jala. Mari kita hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita dah hidangkan. Bolehlah kita menikmatinya. Kita letak je, curahkan kita punya kuah. Kita punya Sarawak ni. Sarawak durian ya nama dia. Kemudian cecah dengan roti jala. Oh, sedapnya. Okey, so terima kasih kepada penonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.